penuh datuk enam semua dari padu sagalu datuk seratus lukan lain itu nampak juga. Nan kar bana kar ka penuh datuk. Ala pihak penuh kami nombor 2 ba 3 kurang langku. Lagak teralai kami tipu jalan jauh apa kuliah dalam kelok balik puluh. Lah payah datuk duduk panek datuk dim nanti itu lapia benakan dengan upiak tibur kami datuk. Lah sampai datuk Bilang semua itu dahulu datuk. Sabar dengan datuk sering tahu nak payukan ke padusa belum datuk 6 namu silam dan bangka raju 6 biluang dahulu. Ayo Sabar. Baru datuk belum sati. Iyo lalu kalah datuk tambasa. Dan sepanjang paksa tadi iyo lambu payukan ke padusa lalu datuk itu 6 namu silam 6 bangka raju 6 biluang 6 pitua daripada beliau kalau lupa. Bak pitua ayo. Badakah bani kutu karena lalu belang kaki itu datang dari alai makan padi darang situ mesti tembak dalam. Ka solok jalan keranah kan keranah jalan kira mesti dari tidak toh datuk. Tidak toh datuk telalai. Bari sinangkan lai urang jo ori nam lapeh manuklu. Katullah babari amu pitua dari datuk nasab tanatullah sana tiapullah kamu lalukan sajul datuk. Nanti ba itu lah. Balik datuk tambasa. Lalu kala datuk pun sati. Nan kar pulangkan ke penuh datuk enam pitua dari padu sakalu datuk itu 100 sakulu. Ani badang katori nangku lagak balaro malam. Joko duduk kami nak marai raja tagak nak mani jauh jarak nak tentu alir ke turun alamet ke tembak. Sungguh pun baik itu hari kami betul Lah sampai datuk pun sati. bilang semua itu dahulu tu. Nampi dua ni padu sabun datuk 6 namu silam 6 bangka bin raju 6 biluang pula nampi dua datuk tadi. Jumpa duduk nak murid raja tagak nak menjauh jarak nak tentu alir ke tunjuk maru jalan kan bajulah nampi dua datuk tadi. Benar. Nampi dua daripada usap lalu datuk 6 namu silam 6 bangka raju 6 biluang. Balik jak senyal lui tanggul senyal jalan. Nak elok ikut pandang nak payah bulu dana ayo. Sakian nang di belakang aku datuk pun sati. Lah sampai datuk tambasa. Hilang saya itu. Hari badang katullah hari kami pitua dari datuk nasab tanatullah sana kami. Balik datuk tambasa. Hari badang katua jalan kami tapu alir kami titik babari kami datuk dia jalan tu. Baitum lah. Datuk sari muda. Bakirin kami dana Allah sampai ke mana tu. Ani badang katullah be terupoi kuat siria maka pindah ini di bako. Sepanjang pikiran datuk tadi. Sila pakainya. Sila makan makau cabiak. Ani badang katullah pakai kas panjang nabi asullah sana te kami le. Sampai ke mana tu. Ani badang katullah be terupoi kuat siria maka pindah ini di bako borokok tu. Beliau dia kalau tadi. Lalu ke tu. Nasa panjang kiriman tadi tadi. Nanti dia lah baca ke narokok. Dia lah itu tadi. Ani badang katua siria lah cabiak di bako lah borokok lah sana te kami le. Balik datuk bagi dua alam. Bakirin kami jangan lah sampai ke ibadat tu. Ari badang kata Allah apa yang terupoi kuat siya maka pinang ini cuma kau borokok tu. Panjang pakai datuk tadi bapak kan Dan kata Allah pakai kas dengan Yesus lah sana ke kami. datuk pelawan satu. Bakirin kami jangan lah sampai ke ibadat tu. Iyalah banyak. Ari badang kata Allah apa yang terupoi kuat siya maka pinang ini cuma kau borokok tu. Sebab itu beliau datuk pelawan satu. Lalu ke lain. Nah sepanjang pak kiriman datuk rokok sirian lah cabit pinang lebih timbakau lah. Hanya itu. Ari badang kata kandak lah boleh pintu lah laku lah sana ke kami tu. Boleh datuk malu datuk.
Bakirin kami janganlah sampai kepada dia. Ani badang katulah baik terupoi kuat siai maka bina ini kita kau berkuat saja. Dan katu kandak lah boleh betul lah laku dah sangat dikatakan. Balicak sepanjang ada bertampun sepanjang jalan dia. Ani badang katu lah licak sepanjang dia tapi nyai lah sangat dikatakan. Pada datuk rakyat tua. Ya datuk. Bagi kami janganlah sampai kepada Bila kita rukun tu. katulah baik terupoi kuat siai maka bina ini kita kau berkuat. Baik tu mana sih? Boleh datuk sudah sati. Lalu ke Sepanjang perkiraan datuk tadi consider lah macam biar tembakau lah berapa oleh tu. di badang katu kandak lah boleh betul lah laku dah sangat dikatakan. Kepada dia. Ani badang katu sampai kuat siai maka bina ini kita kau berkuat. Malu datuk kawan tadi Lalu ke sepanjang pakai motor ni labakan nanti besok tu. dan katu pakai kas penyawesun lah sangat dikatakan. Balo datuk pulang sati. Iyo lalu kalah datuk tabasa. Nan kari pelan-pelan kabut datuk nam pitua daripada sang datuk nam namo silang nam bangka kerajaan nam bilang. Jumpa tidak datuk kan sedang menyerahkan jalur baru. Bana Batuan ini nak dua cancang segerakai nak dua tiga bulan naik dalam belaya kami lah nak rakyat dulu. Suka pun batu. Yola nak bari kami pitua dari datuk nan sapatang itu hanyut. lah sampai datuk tabasa. Hilang sewa itu hanyut. Sabar mula datuk. Sabi taruh nak ambo payukan kepada sagalo datuk itu satu sagalo burung dahulu datuk. Sabar. Pulang sati. Nas panjang persembahan datuk tadi puluh lah kami payukan kepada sagalo datuk itu satu sagalo burung. Nampi tua daripada beliau apalah nampi tua daripada datuk tadi. Ani badang katu cancang lai dua sagagai nak dua tiga kurati naik dalam belai kami lah nak marapek hurufkan baitu nampi tua dari datuk tadi. Panas. Nampi tua daripada sagalo datuk itu 100 sagalo guru. Ani badang katulah ania angin bak bicik lah tanah ombak jo badai lah alami nang kodoh ka belai lan tu. Lah sampai datuk pulang sati. Bilang semua itu dahulu datuk. Badang katulah bari kami pitua dari datuk nan sapatang nan tunlah sanang tisa glo datuk nam namo silang nam bangka kerajaan nam bilang. Batuan ini nan kali pulang kaju kapun datuk nan taruko dia dek di hadapan sagalo datuk kita biak dari bangsa glo lah terjadi kami ganjil suruh penunjuk. Sekian yang dipulang kapun datuk pulang sati. Lah sampai datuk tambasa. Bilang semua itu. Nampi tua daripada sagalo datuk itu 100 sagalo guru. Alah sore teh ada nan diadakan di segalo datuk itu lah jadi pula kami ganjil suruh kami itu nampi tua daripada datuk tadi. Nampi tua daripada sagalo itu 100 sagalo guru. Ani badang katu hilang lai kami lalukan dan Pak itu lah. boleh datuk sabumi. Lalu kan ada datuk pulang sati. Bakirin kami janganlah sampai kepada datuk. Iya lebih terpuas dia. Ani badang katulah baik terupoi kuat sini maka bina mereka tidak berkuat nanti. Baik tu lah. Beliau datuk pulang sati. Lalu ke Panjang kilometer datuk tadi pakaian baru dia. dah katu pakai kas sudah biasa lah sana. Boleh datuk mana bosok. Bagian kami janganlah sampai kepada datuk. Dah katu Allah baik terupoi kuat sini maka bina mereka berkuatnya. Dah katu pakai kas punya biasa lah sana di kami. Ibadah kata Allah baik terupoi kuat sini maka bina ini terbuka rokoknya dah. Datuk tiap kena Lalu berapa? stay. Lalu berapa? Oh kau apa pakaian saya yang besok. Dan kata pakai kas punya biasa lah sana. Bagi kami janganlah sampai kepada itu. Ibadah kata Allah baik terupoi kuat sini maka bina ini terbuka rokoknya dah. Beliau datuk pulang sati. Lalu berapa?
Sepanjang kirinan Datuk tadi dia buat pakaian sepanjang besok untuk Betul pakai tas yang biasa laksana. Ibadah katolah di pukul posisi yang akan bina itu betul betul. dia ada tiap malam stay. Lalu ke betul pakai kas yang biasa laksana. Kalau Datuk tiap pelan nanti. Ada tiap pikiran Datuk tadi you lah pakaiannya yang biasanya juga. Nankan pulangkan kepada Datuk lah pihak paruh badan yang mohon aku Datuk budi nan sa penanganan. Yo manalah tak tukik jajak di melaki tak salah jajak di menurut. Sungguh pun baik tu hari kami bitor tu. Sampai Datuk Pelasati Bilang semua itu Datuk. Nampi tua daripada dosa kalau Datuk nam namo silang nam bangka bik kerajaan nam juga badang ketulah tukik jajak di mati tak salah jajak di menurut. Pung lerang nak nudata anu tu. Lah sampai Datuk tambasa. Bilang saya itu Dan katulah hari kami bitor dari kami. Boleh Datuk tambasa. Lalu kelah Datuk Pelasati Bakirin kami janganlah sampai kepada Datuk. yolah bik tupu. Ani badang katulah baik terupur. Joko sini maka pinang di bakal rokok rokok sadah bapa dia dulu Datuk. Pak itu lah. Boleh Datuk Pelasati. Lalu ke Datuk. Dan sepanjang pakiriman Datuk tadi bakirin dulu kami ke janang lah sampai kelah ke Datuk. Iyalah baik terupur. Badan ketua labik terpuk, cokok sirih lah makan timbakau lah berokok, cokok sadah lah berkali dulu. Anu tu. Lah sampai Datuk tambasa. Bilang saya itu. Dan katulah bari ambo pitua dari Datuk nasab dan tulah sana tiambo Datuk. Balik Datuk tambasa. Lalu kelah Datuk Pelasati. Ngangkat pulangkan kepada Datuk nampi tua dari padu sakalo Datuk itu 100 sakalo guru. Ala pihak padu pada dari yang mau aku melokasi nas jabik pinang nas titik timbakau nas rokok ka dapat sakalo Datuk itu baik kariba sakalo guru. Albasnya kan yo mana lah baik banyak padi. Anu juga dan tepi batang nang kadang tak kelembut di daun naribut atau tak kerinon di balik kawannya. Sungguh pun baik tu hari kami bituanya tu. Lah sampai Datuk Pelasati. Bilang sungguh itu tu. Sabarlah Datuk samin taruh nak upayukan ka dosa kalau Datuk nam namo silang nam bangka kerajaan nam jujung dak ulun hanya tu. Sabar. Lalu kelah Datuk tambasa. Nan kali pelangkan ka Datuk nam pitua daripada dosa kalau Datuk nam namo silang nam bangka kerajaan nam jujung. Alah tentang penyirian Datuk Pelasati tadi. Baik buat sekolah sinan. Diolah Datuk nang ka betul nyalang bertelingo nyaring anyur ke. Lah sampai Datuk tambasa. Bilang saya itu anyur. Sabar mula Datuk sami taruh nak ambil payukan kepada selalu Datuk itu 100 sah dari burung dahulu Datuk. Sabar. Balik Datuk tambasa. Lalu kelah Datuk meneruti. Nan sepanjang persembahan Datuk tadi, you lambu payukan kepada segala Datuk itu 100 segala burung nan pipua daripada beliau. Baik kok di atas penyirin Datuk pahlawan sakti tadi. Baik kok sebelah kanyak. Kaliulah kami buang cari kiri do kanan lah kami layangkan pandangan jauh lah kami tukikkan pandangan nampiang. Kalau dia di mana? Kaliulah ke akhir rata apa lantai papan lalu balai kulit dari jin bat India. Kami jani mana apa ibarat air mata kucing. Sekian yang kami ini sepanjang persembahan Datuk tambasa tadi hanya betul. Lah sampai Datuk meneruti. Bilang saya itu dulu betul. Dan katulah baik kami pitua dari Datuk nan sahabatan itulah sanang ti kami nam namo silang nam bangka kerajaan nam lah kamu pulangkan padu belum Datuk Pelasati anyur ke. Baik itu betul. Datuk tambasa. Dan sepanjang persembahan Datuk tadi ulah mu payukan ka padu sago Datuk nam namo silang nam bangka kerajaan nam jujung. Baik padu beliau Datuk Mandro Putih.
nampi tua daripada beliau. Baik kuat tentang penyirian dan tadi. Ayo langkah data bak lantai kapan lalu bak lantai kulit lah licin bagi yang cermin anyur ke. Sekian yang kabayan sepanjang persamaan tadi anyur ke. Lah sampai datuk tambasa. Bilang sewu itu anyur ke. Ai badang katola data bak lantai papan lalu bak lantai kulit lah licin mana bak dia cermin. Lah sana te kami yo de arbagi nas pajang pituar te nantun lah hari de kami macik tagar kami mengaga jika tapak tidak lu tapak pun tidak suruh arbagi lah kami gue mati tentang itu de nampi tua daripada sulu datuk itu baik itu. Besar. Dia lalu kan ada tambasa. Minta bari kami izin tu mahu datuk penyumpil. Baru datuk ada jualan. Bari perlu kami izin tu mahu datuk. Baru datuk orang. Bari kami izin tu mahu datuk. Baru datuk raja kampung. Bari kami izin tu mahu datuk. Baru datuk panduku raja. Bari perlu kami izin tu mahu datuk. Baru datuk raja ujang. Bari perlu kami izin tu mahu datuk. Baru datuk menentang sultan. Bari perlu kami izin tu mahu datuk. Baru datuk mendaruh putih. Bari perlu kami izin. Baru datuk raja sisi. Bari perlu kami izin tu. Baru datuk muda nan dari ini. Yo lalu kalau tu. Bari perlu kami izin tu mahu datuk. Lah dulu itu. Baru tuan belian. Bari perlu kami mahu tuan. Baru datuk raja Medan. Bari kami izin ni. Baru datuk ampang limo raja Tadong. Bari kami izin ni. Baru datuk naruh konsum. Bari kami izin. Baliau tuan melihat konsum. Bari peluk memang. Baliau datuk Pulau Sati. iyo lalu kan lah datuk tambasa Sedemikian pula semua sama sungguh pun datuk dan katulah rakyat sagalu datuk titu 100 sagalu gul barang sadu dan hadir di siku katampek mampu mantakan persambah. Pada ambo datuk kan tidak ada kata bilang kata sebut namo kata puji gala melainkan sambah data persambah aku. Kasih si manang pula tampek nyambu mantakan persambah. Nembaka datuk Pulau Sati lah pulangnya persambah namo hanya tu. kepada tuan kita mula datuk mang balikan itu Adapun nang kamu pun persambahkan kapur datuk nam pitua di padu sanglu datuk nam namo silang nam pangka kerajaan nam New York. Kalau pak janyo kata rawi kurang ku hadis Melayu melaikan namun mulu dirawik sago nangku salah di ladang baglum pangan setuju mati berjujuran. Baju kuat dengan selawik selamun nangku kayulah kuat padang batang tangan dua kali yang baik tujuan.
Batuan kini Joko elok berupakan alas pemandangan, elok kuning pun alas pandangan. Adapun nang kamu persambahkan ke perdati, you belum lah berwaki. Sablo datuk enam namo silang enam pangka, keraju enam ribuan ke padu di jambu. Ateh melelukan nan sepanjang adat segalo datuk itu. Bari sini, lain puluh kelah ke bari yang izin di segalo datuk itu, di segalo itu pun sekali. Sungguh pun betul. Yulah nak bari mopi tua dari datuk nan sapatanan tu hanyut dia. Lah sampai datuk tambasa. Bilang saya itu hanyut. Nampi tua dari padu sagalo datuk gitu 100 guru ate bayan nas panjang pitua te datuk iyo pendek puluh hanyut datuk. Kalau ke pendek kanyo, albadang katola datuk puluh namanya diwakil di sagalo datuk 6 namo selang dan pakar kerajaan 6 jojong. Albadang katolai air medi datuk pandakan sungai Bakaling dan datuk salutlah dalam nak biasa tuma kato beliau. Balalukan saja dan sepanjang beliau wakilkan atur kata. Lah sampai datuk pelan satu. Bilang sedua itu dahulu kata. Badang katolah bari ke ambu pitua dari datuk nan sapatan nanjun laksanang tiksan lo datuk 6 namo silang 6 pangka biar kerajaan 6 minyak. Yolah kamu lalukan oleh itu. Baik itu. Adapun nan sepanjang beliau wakilkan ke padu yang pun kami pun persambahkan ke datuk. Allah sebalik hedang nan kata hadapan sagalo datuk itu biar dari bangsa guru atau di hadapan nan itu. Kayulah ngatukan sampai puluh katu janang 6 natya. Badang itulah sampai katu janang 6 natya. Yolah nak minta berterima di datuk bersama-sama. Nak tentu kurang dari bukit peto sentiang dari nilai tumpang nak kami sisik ju. Balik kau lebih lah saju ke Patambuan hanya tu. Sekian sambah kita nak berpuhun ke datuk pelan sati. Lah sampai datuk tambasa. Bilang saya itu hanya sabar pula datuk. Sami taruh nak ambo payukan ke padu sagalo datuk itu baik padu sagalo guru itu pun sekali dahulu tu. Sabar hanya. Baik datuk tambasa. You lalu ke datuk pelan sati. Nas panjang persembah datuk tadi you puluh kami payukan ke padu sagalo datuk itu 100 guru. Nampi tua dari padu beliau. Albadang katolah membawakan sampai datuk di atas hidangan dan alat telepon aku. Juga di segala untuk kita 100 guru-gurukan lain bakti tua datuk. Anak suka yang tiap tudang nak kulari dalam lagu juga titan sama kita jual saking sama kita terima akan tapi iyo bersama-sama kita menerima jelas. Lah sampai datuk pelan sati. Bilang semua itu tu. Badang katunan kami berikanlah terima di datuk bersama-sama lah sanang tiksan lo datuk 6 namo silang 6 pangka kerajaan 6 minyak. Lah kami mulai je bismillah. Lah sama-sama.
nan kan pulangkan kepada datuk nampi tua daripada sakalur itu 120. Alah sabai datuk apa bari datuk tadi bagi setengahnya iyo banalah bagi barek kurang balai sakalur datuk itu lah 30 biduk dia dapat. Sungguh pun baitu bari kami bicara tu. Lah sampai datuk Puan Sati. Bilang segitu betul. Nampi tua daripada sakalur datuk 6 namo silang 6 pangka kerajaan 6 junjung. Padang ketulah barek orang belaya sakalur datuk itu lah 30 biduk dia dapat. Bagi lean sawah berturun skoci alami anak kodok ke beranting hanya tu. Sekian angka bayi yang sepanjang P2 tu tadi hanya tu. Lah sampai datuk tambasa. Bilang saya itu. Ani badang katullah babari kami P2 dari datuk nasa tanatullah ba kuasa kasajur tu. Wah itu mulai. Kan kabel datuk 6 P2 daripada sagalur datuk 6 namo silang 6 pangka kerajaan 6 junjung. Alah dia tak nak bayi upon angkung. Yo banalah kusuk sepuluh di tanun bakaruk banang di skoci sungguh pun betul. Yo lah nak balik kali P2 dari datuk 6 sapatan itu. Anu lah sampai datuk tambasa. Bilang saya itu anu P2 daripada sagalur itu 100 guru. Hari badang katulah kusuk sunto di tanun lah karuk banang di skoci nambah banang di lendoayam. Juga lagi basuh jo pakanyo alame kusuk ka selesai karek kajerani tu. Sampai datuk Puan Sati. Bilang sungguh itu tu. Padang katulah bari kami P2 dari datuk 6 sapatan itu lah sanang ti kami ni. Lah bagus lokan saja di janang itu hanya. Pak itu. Nan kan pulangkan kepada datuk nampi tua daripada sakalur itu 110 guru. Joko tidak marukan sadang di lingkar karang baru betul. Mana bagi lo katu jo pakai berudia jo bayu mulai rasuk ke jadi. Bapa nyuruh lah datuk tata itu sudah tarik perapi 100 jo kemayan tu. Lah sampai datuk Puan Sati. Bilang semua itu dahulu datuk. Nampi tua daripada sakalur datuk 6 namo silang 6 pangka kerajaan 6 junjung itu mulai. Akan tapi sabarlah datuk sementara teragu kami menguasaikan dahulu. Hanya sabar aja. Balik datuk Puan Sati. Iyo lalu kalah datuk tambasa. Nan kari pelangkan kabel datuk 6 P2 daripada sagalur datuk 6 namo silang 6 pangka kerajaan 6 junjung. Alah sebari datuk permintaan datuk tadi. Yulah tersedia perapian 100 juk mayan dapat kami 6 namo silang 6 pangka kerajaan 6 junjung. Sungguh pun baik itu. Yulah nak bari kami P2 dari datuk 6 sapatan itu. Anu lah sampai datuk tambasa. Bilang saya itu 6 P2 daripada sagalur itu 100 guru. Hari badang katullah tibu perapi 100 jo kumain daripada datuk 6 namo selang pangka kerajaan 6 junjung. Ba pasang ni tahu panggang bel tu. Baik itu. Datuk Puan Sati. Iyo lalu kalah datuk tambasa. Badang katu kau kari pasang kumayan kari panggang nang kari pulangkan dua kabel datuk 6 P2 daripada sagalur datuk 6 namo silang 6 pangka kerajaan 6 junjung. Alah tentang nak penakan kita pematuh. Sehingga niko naik, sehingga niko naik kates. Matu nan samuk tu penyalang telingo nan samuk tu penyariang. Iyo padang sedikit kita hingga niko kreatif hendaknya tu. Lah sampai datuk tambasa. Bilang sehingga itu 6 P2 daripada sagalur itu 100 guru kok tujuh datuk nantun datuk ragu sinan. Lah sojuk sepakana kita tentang itu nyoleh datuk bagi pasang ni ke panggang bel tu. Bak itu. Baru datuk Puan Sati. Iyo lalu kalah datuk tambasa. Wadang katu niat jo kau kali pasang kumayan dan kali bakar. Adapun niat di kami 6 namo silang 6 bakar kerajaan 6 junjung. Alah tentang diri wa ini menangka 26 pematu. Bari sinangkan lah rila mandai bapak lah syukur ini jo mamak lah nak imet korong kampung deteh kandak nan lah boleh pintu nan lah laku. Bari sinangkan lah jo bakti tua anu tu.
Kupiak mandi dulu terjambur ikan di sekarang banyak masuk dulu sampai nyom masuk sekarang. Di balik kumayan putih ditumpuk di lengan baju, di balik dipakai nakek, dipanggang di perapian asok julang sampai ke balik. Badang ketuk kandak nalah boleh, pintu nalah belagu, puja puji lah berakhir. Kalau semua senang perhatian antara timbal balik. Barisinan kalau berdiri puluh nasa nenek je mamak, saratus kaum ibu dengan bapa. Hari bayi tu tiku elok, patang jumek malamnya satu. Bukan toh kan junjong lado saju kapan jalin din yang disasak. Bukan toh kau orang sumando saju. Kayulah kalam pisan nenek je mamak. Kabakeh bayu katampek baru jari yang kelawan bantuan kabakeh tuluh pikiran. Dia nak kenakan kami dan putera teh handaknya. Barisinan tak kanak di kami baknya mamang orang tua hadis Melayu belaikan namunnya. Hidup skoci nak ramal laku ke ini sulak galah kemudian serta dayung. Sarek muatan anak cino kelasi darun tapong badai ribu. Waino nangkur itu. Kayu lautong baik pemberian Allah Subhanahu Wa Taala. Dan seperti akar yang rimbun nampak ombak sampai bak hidup itu pelayang. Bak pelang dulu jurai wa ino ka dua andaknya tu. Ditakut makuat ditingkat anak bangun mencontoh jalan. Bak apa lulus je sikit, bak anak je 1000 bulan. Bak tanggut lulus je bingkai wa ino ka dua andaknya tu. Salangkah sepijak sepantang sepajatin. Kok ini sulak galak bangana lawa ino kedua kenam baik handaknya tu. Joko umurnya panjang rezekinya murah ilmunya tatek bertambah-tambah sekalian bala dia juga ke Allah Ta'ala. Rahmat je nikmat juga dan turun padu diri wa ino sorang-sorang handaknya tu. Kemudian daripada itu kita mulah datuk nan ka sesi rumah nampu dimintakan puluh umur panjang rezeki murah iman tatek ilmu bertambah-tambah. Sekali bala dia juga Allah Ta'ala rahmat je nikmat dan turun padu diri kita sorang-sorang handaknya tu. Kan iyo betul dah dia. Beliau datuk pelan sati. Iyo lalu kalah datuk tambasa. Sakiru-kiru itu saja pakauran di kami 6 nama silang 6 pangka kerajaan 6 hijau. Jokok kurang tukuk setiang bilai upang bersisik di datuk pelan sati di sinan handaknya itu. Lah sampai datuk tambasa. Bilang saya itu hanya Nabi tua daripada sagalo datuk kitu 100 sagalo guru ati yang bayi nas panjang perkauran datuk tadi iyo pendek guru hanya itu. Kalau ka pendek kanyo juga bunyikan Allah sa panangal juga himbaukan Allah kelapa juga bunyikan Allah tahu juga ilikan Allah tamaru. Baku Nabi tua daripada sagalo datuk kitu 100 sagalo guru kalayo bakti tua datuk. Kanda awal ribu je latang kaparak pai berotak kasawah pai lirai balik batang si air. Kau lah sudah datuk latang panjang kok katanya lah tabun datang kawanyo lah tak kasih bulan. Allah patiah tuan selalu alim dengan kabayanya katua bilai tata itu bakti tua datuk dua. Rapek batanam awal batang birah abik ka perabek kaya kurang ka tadi. Hingga tidak dapat dengan kau lah patiah tuan selalu alim dan ka pendapek luar selamat menjalani. Batu ini Nabi 20 daripada sagalo guru gitu. Lah baikuk ka saja kepada Nabi basaruka kepada malaikat memintakan doa kepada Allah kepada Rasulullah di tuan sagalo alim oleh itu. Sekian puluh nak bayi nas panjang perkauran datuk tadi datuk. lah sampai datuk pelan sati. Hilang sengguh itu dahulu datuk. Nabi tua daripada selalu datuk 6 nama silang 6 pangka kerajaan 6 juga. Badang ketulah datuk sangkutkan kanan tinggi lah bakalikan nan dalam. Lah sanang ti selalu datuk 6 nama silang 6 pangka kerajaan 6 juga. Hanya tu. Joko kumayan lah lapeh dari tangan si api. Hanya tu. Beliau guru kita lah mendoakan tapi balik penjana datuk. Baik itu. Astagfirullahaladzim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin salatan tunadina biha min jami'il ahwal al-afas wa taqdi lana biha jam'al hajat tutahhiruna biha min jami'il sayiat wa tarfa'na biha indaka amrat rajat wa tuballighuna biha aqsa ayatin fil hayat wa ba'da al-mamat. Innaka ya mulana samun qaribun mujibud da'wat ya khadir hajat ya rabbal alamin. Allahumma ij'alna min at-tawabin waj'alna min al-mutatahhirin waj'alna min ibadika as-salihin. Allahumma innaka 'afuwwun karimun halimun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya Allah ya Karim. Allahumma ihdina wa ahlana wa qawmana wa ahla qaryatina ila siratil mustaqim. Allahumma a'inna ala zikrika wa ala syukrika wa husni ibadatik wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma barik lana fi Rajabin wa Sya'ban wa barikhna fi Ramadan ya arhamar rahimin. Allahumma alifta baina qulubina kama alafta baina nabiyina siti hawa radhiyallahu anha. Allahumma alif baina qulubina kama alafta baina Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi Khadijah radhiyallahu anha. Allahumma alif baina qulubina kama alafta baina Nabi Muhajirin wal Ansar. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma iftah 'alaina abwabal khairi wa abwabal barakati wa abwabal ni'mati wa wasihati wa wassalamati wa abwabal jannah. Allahumma 'afina min kulli bala'id dunya wa 'azabil akhirah wa sarrid dunya wa sarral akhirati wa farallahu lana wa lahum rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma anzil rahmata wa ni'mata wa maghfirata wa barakata wa salamata ala anfusina. Allahumma anzil rahmata wa ni'mata wa maghfirata wa barakata wa salamata ala ahli baitina. Allahumma anzil rahmata wa ni'mata wa maghfirata wa barakata wa salamata ala ahli qaryatina. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa min zurriyyatina wa qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan min al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakratil maut wan najata minan nari wal afwa min al-hisab. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Allahumma inna a'udzu bika min 'ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha' wa 'amalin la yurfa' wa du'a'in la yusma'. Allahumma ja'al akhira kalamina 'inda intihai ajalina bi kalimati tauhid la ilaha illallah. Subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Pada Datuk Tan Pasar Lalu kelah Datuk Puan Sati nan pulangkan kepada Datuk 6 titua daripada Sagalo Datuk itu 100 sagalo
Allah datuk ke pasal sakalo datuk itu kemuliaan sakalo datuk 6 namo selang nan pakar keraju 6 jojo elok kato jo pakai berulian di biu sekali murah puru 2-3 tahun tak baik sekali marga jalan 2-3 terlampau ke bak mano sungguh pun baik tu berbari kami betul tu lah sampai datuk Puan Sati bilang semua itu tu sabar belah datuk semintaru nambu payukan kepada saglo datuk 6 namo silang 6 pangka keraju 6 bingung dak ulun hanyut sabar Puan Sati iyo lalu kalah datuk tambasa dan sepanjang persambal tu tadi yo lambu payukan kepada saglo datuk 6 namo silang 6 pangka keraju 6 bingung 6 pitua daripada beliau akulah 6 pitua datuk tadi Allah dia teh bunyi ke nan sepandangan dia teh bunyi kebesaran segala datuk itu 6 namo silang 6 pangka bi keraju 6 bingung sekali murah puluh 2-3 tahun tak bayi sekali marang ke dayong 2-3 pulau kelam tak lampaukan baitulah 6 pitua datuk tadi mana tu 6 pitua daripada segala datuk 6 namo silang 6 pangka keraju 6 bingung Joko tujuh itu nantun bana tu martu akan tapi nan kali pulangkan jua kapro datuk 6 pitua daripada saglo datuk 6 namo silang 6 pangka biak keraju 6 minggu. Joko ganggamnya kan bentuk hidupnya padok anu tu. Sakian nan kali pulang kapro datuk Puan Sati. lah sampai datuk tambasa Hilang sehingga itu 6 pitua daripada sagalo datuk kitu 100 sagalo joko nan selawi sarmon aku joko duduk kaya rutik anda padok arba kini tulak jua nak melarik kabir jua nak payah ke mak mano berapa lah sampai datuk Puan Sati. bilang semua itu tu 6 pitua daripada saglo datuk 6 namo silang 6 pangka biak keraju 6 minggu. Joko tujuh tu nantun bana tu martu akan tapi nyon nang kali pulang ka datuk bak pitua datuk jadi dua joko sawah dadang kan matang gurun laweh pentalak anu tu joko teh kuning you balicak sepanjang lu tampil yang jalan tu sakian yang dipulang ka datuk Puan Sati lah sampai datuk tambasa hilang sehingga itu 6 pitua daripada sagalo datuk 6 namo selang 6 pakar keraju 6 jo sabah jua nak naik benar jua nak tipu tu lah sampai datuk Puan Sati bilang segitu tu sabarlah datuk semintaro nambo payukan kepada saglo datuk 6 namo silang 6 pangka keraju 6 jinjong dahulu anu tu iyo lalu kalah datuk tambasa dan sepanjang persembahan tu tadi iyo lambo payukan kepada saglo datuk 6 namo silang 6 pangka keraju 6 jinjong 6 pitua daripada beliau joko tujuh tu nantun bana tu datuk 6 kalau you bak pitua anu tu elok katu you pakai rancak rundiang you bayu saat inggo sayus katu anu tu sakian negeri pelangka datuk Puan Sati lah sampai datuk tambasa hilang sehingga itu ada barang katul lah apa baik kami pitua dari datuk nasab katul lah sana bana hati kami lah kami lalukan saja datuk baik itu tu bana datuk sering bodoh ambo minta izin setul tak maaf datuk bana datuk tambasa lalu kala datuk sungguh pun datuk dan katul rapek sagalo datuk 6 namo selang 6 pakar keraju 6 junjong KKP ambo mendatangkan persembahan alibadi ambo datuk ketidak tua kata tua baik baik orang jatuh kadi ubah bilang malaikat sabah rata persembahan ambo sungguh pun setelah itu ke sesi rumah anakku tapi ambo mendatangkan persembahan Ani bapro datuk tambasa jumlah tapi kembalinya persembahan ambo nya apa dua bola datuk melangkan hanya adapun dan kamu pun persembahkan kepada datuk 6 pitua daripada sagalo datuk itu 100 sagalo guru ali badang katu pakaja kitu di malam nasa malam kini kok pakaja kalah selamek nama limo lan neme kali bana la pati puluh dengan doa patong hidang katulah ceneko malam nyari sagalo datuk kitu lanak borak selo tuan sagalo alim nak mukai situ kami banyak nak ngejangkan puluh sekian saja sabah jo kita nano berpun kepada datuk tambasa lah sampai datuk Puan Sati bilang segitu dahulu datuk sabarlah datuk semintaru nak payukan kepada saglo datuk 6 namo silang 6 pangka keraju 6 junjong dahulu hanya sabar
Datuk Tambasa. Nan sepanjang persembahan tu tadi yu lampu payukan kepada sahabat Datuk 6 namo silang 6 pangkat terajun 6 junjung 6 pitua daripada beliau. Dan ketulan ulah sagalo Datuk kita bik segalo guru kita lah kablapeh sajo jati nan suci jumukun nan jerani di segalo Datuk 6 namo silang 6 pangkat terajun 6 junjung. Akan tapi nan kari pelangkan jua kapu Datuk 6 pitua daripada sagalo Datuk 6 namo silang 6 pangkat terajun 6 junjung. Badang ketuanan dia Allah ketabat bagi kok dan jina bari kami pitua dari Datuk nan sabtan tu hanya tu lah sampai Datuk Tambasa bilang saya itu hanya di badang katulah bari kami pitua dari Datuk nan sabtan tu lah sana ti sagalo itu 100 sagalo guru al bagi dalam katuan dia kariu Allah tabang joko nan jinak pakai kesajul nan sepanjang nan biasa sampai ba muka itu nak elok rumput pandang nak semua baik bunyi dangan ni ada tu alba gini selu di muka seorang tagak siput di muka seorang pai serong di rejek seorang lalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dah tagak ni tu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.